Hai, Assalamualaikum. Hari ini Jihan nak buat satu video nasihat untuk orang yang selalu suruh saya cari teman laki lah, boyfriend lah, suami lah, pendamping diri. Okey. Orang yang duk menekan cari lelaki lah, carilah bakal teman lah. Kau sibuk sangat dengan life aku buat apa, ha? Tak payah ya, orang kesian dekat orang single. Ya, kau fikirlah. Aku tak pernah mencuba lelaki ke? Aku tak pernah ngorat. Aku pernah ngorat lelaki. Aku pernah suka lelaki yang lebih muda daripada aku. Tapi mereka hanya permainkan hati aku saja. Sebab tu aku single sampai sekarang. Sebab aku tak ada luck dalam dunia percintaan. Sebab tu aku tolak banyak-banyak lelaki kat internet. Sebab mereka dah tahu kelemahan aku. Aku cepat cash feeling. Cepat macam tangkap perasaan. Jatuh cinta terlalu cepat. Jatuh cinta terlalu dalam ya. Terlalu mendalam sangat. Dan aku kena love bombing dari lelaki. Lelaki gunakan aku untuk dia move on. Dia berpindah dari ex ke friend dia. Kerana itu aku tutup perasaan aku untuk bercinta lagi. Aku lebih baik banyak duit dari kena tipu dengan lelaki kat luar sana. Puas hati kau yang duk tekan-tekan saya untuk mencari jodoh, mencari suami. You cuba fikir, you muda lagi daripada I kan? I ada banyak pengalaman dengan lelaki yang I kenal dekat-dekat. Dan I tak ada langsung perasaan suka dah pada lelaki. Bukan sebab saya lesbian, tapi sebab saya dah lost feeling, dah lost interest with a boy. So stop it. This kind of question when you get married, when you get a husband, when you get a boyfriend. It wastes my time. It made me very overthinking. I have my own life. You also have your own life. So, mind your own business. Don't mind me